kalau kita lihat semua negara Islam dan negeri-negeri Islam, pasti mereka mengambil satu daripada 4 mazhab. Begitu juga negara-negara yang bukan negara Islam yang diizinkan untuk menubuhkan Departemen Agama, Jabatan Agama, Majlis Agama. Ini mereka semua sepakat mengambil salah satu ataupun mengamalkan salah satu daripada 4 mazhab. Dan mazhab yang kita kenal tentulah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Apakah mereka itu mewajibkan bermazhab? Kalau saya ditanya, di Malaysia ini apakah wajib kita bermazhab? Saya pernah tanyakan kepada seorang syekh, kita wajib bermazhab dan apakah mazhab yang perlu kita ikuti? Syekh ini mengatakan kalau di negeri anda mazhab Syafi'i, anda wajib mengikut pemerintah yang mewajibkan mazhab Syafi'i. Mudah dalilnya. Dan dalilnya sering saya baca. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Jadi ulil amri sudah mewajibkan di Malaysia ini kita mengikut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi apakah kita diwajibkan tertakluk ataupun mesti mengikut mazhab Syafi'i atau mazhab yang menjadi mazhab rasmi sebuah negara? Tidak, kita tidak tertakluk, kita tidak terikat ataupun kita tidak terkongkong dengan mana-mana mazhab yang jadi mazhab rasmi setiap negara. Hatta di Malaysia sendiri, kalau kita lihat, walaupun mazhab rasmi di Jabatan Agama di JAKIM dan di setiap negara, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, tapi Malaysia sendiri ataupun jabatan-jabatan yang ada ni, jabatan agama ataupun majlis agama yang ada, mereka tidak terikat, tidak terkongkong, tidak tertakluk 100% dengan mazhab Syafi'i.